Aduh dah panas ni, kena buka baju ni. Sebab sekarang kalau nak viral memang kena kecam ni baru viral kan. Marketing. Jom. Eh, pada buta pergi datang Putrajaya ni nak cari apa? Nak makan durian lah. Ya Allah, nak makan durian semata-mata kat Putrajaya. Kakek tu melambat-lambat kedai durian. Kenapa dia kat sini? Durian kat sini sambil kita makan, sambil kita cuci mata. Tak percaya? Jom. Weh. Habis semua? Ni semua suruh. Oh. Dia di 24. Dia macam ni, dia bulat dia. Lepas tu dia kemuncuk sikit atas dia. Sudah merah bang. Okey. Campur juga. Campur juga kawan-kawan. Satu lagi bagi satu lagi. Okey. Apa bu? Dari pasti lain. Cuba sama-sama memantau keadaan bersama menghadapi Ni lah owner Durian Papa Muda kan? Ya, betul saya. Nama saya Muhammad Hairul Hafiz bin Azhalim. Macam mana boleh dapat nama Papa Muda ni? Panjang cerita dia tu, Durian Papa Okey. Muda tu. Saya cerita Ah, bapak saya ada dua, mak saya pun ada dua. Allah. Jadi bapak saya kahwin baru, mak saya pun kahwin baru. Oh. Jadi tu inilah Durian Papa Muda tu. Oh, jadi sempena untuk kata untuk ayah lah. Ya, betul. Oh. Sebenarnya buka daripada bila? Kalau boleh share. Daripada 2020 sampai sekarang ni, daripada bapak saya ke saya dan sampai sekarang ni saya teruskan di Permaisuri, Petaling Street. Lepas tu saya bertukar arah ke Sungai Merap. Lepas tu ke sini, Tiang Putrajaya. Baru ni kan viral katanya Durian Papa Muda ni orang yang memunggah durian, yang mengopek durian semua tak pakai baju. Boleh komen sikit, betul ke kalau Tak. Yang tak pakai baju tu tak. Tu nampak dia orang tengah pakai baju.
Sekarang ni diorang tengah proses untuk munggah. Ada yang nak hantar ke luar dan yang selebihnya dekat sini. Jadi kata yang tak pakai baju tu, Tak betul. Tak betul. Saya pun pakai baju hari ni. Saya pakai baju. apa yang special dekat sini? Hari ni special kak. Yang diorang kata sebiji RM2 tu. Oh, memang sebiji RM2 Ya, sebiji RM2 kak. Tu dia. Isi dia macam ni, kuning. Oh, Baik. alright. Saiz dia besar-besar macam ni kak. Besar-besar Okey. macam ni, okey. Panggil ni golden bun kak. Udang merah Johor. Alright. So maksudnya RM2 tu bukan yang busuk-busuk, bukanlah, memang yang Bukan, bagi fresh. semuanya cantik semua di atas ni. Akak tengok, semuanya buah cantik-cantik kak. Dia dalam satu pokok tu ada buah kecil dan buah besar. Jadi kita gradekan dia buah kecil. Macam ni ada 4-5 ulas, RM2 saja. Berbaloi atau tidak, fikirkan sendiri. Hari tu saya buat Musang King sekilo RM15. Okey, yang sekarang ni saya nak buat sekilo RM9. Tadi tu yang kecil, so ni besar sikit. Ni IOI Yang ni RM9. RM9. Ada untung Udang ke? merah. Ada, insya-Allah ada kak. Ni kita tengok isi dia macam mana. Isi dia macam ni. Okey. Saya buka lagi. Semuanya warna oranye kak. Yang macam ni saya janjikan. Kalau akak tengok kat belakang akak pusing. Ini semua customer saya yang mula dah datang. Sikit sebanyak itu yang diorang happy. Saya cuba buat yang terbaik. Bukan sebab ambassador Bukan. Sebab kualiti. Kualiti buah saya macam ni. Katanya keuntungan RM10,000. Betul ke? RM10,000 tu tak betul. Tapi kalau kita cakap RM4,000 ke RM3,000, insya-Allah ada. Dekat sini pun kita ada staff dekat 12 orang. Sekarang ni tengah musim Johor, kita hari-hari buka pukul 9 pagi sampai 12 malam. Boleh datang ke laman duta Presin 15 Putrajaya. Assalamualaikum. Salam. Musang King. Wow, Musang King. Cantik colour dia. Kita perkena pula durian Musang King daripada Papa muda. Yeah. Jadi betul tak kita cakap tadi cuci mata? Nampak tak warna dia? Golden gitu. Okay. Bismillah. Rasanya macam berbaloi lah, berpanas terik. Dapat makan rasa durian Musang King yang memang manis, creamy. Hilang kata-kata. Hmm.